Cikgu, cikgu, doktor, polis, askar. Doktor, lawyer. It's a standard Jadi kerja. dulu kalau tahu 4-5 kejaya, sekarang you tahu 20. Apa kejaya out there yang mungkin you boleh Explore, ya. mungkin you interested. Mungkin yang kerja-kerja template tu you rasa macam tak sesuai dengan you, jadi you tak nak sambung belajar. Tapi actually ada banyak kejaya out there yang ada laluan yang berbeza. Lepas sekolah ada sekolah. It's a very catchy phrase dan very brilliant lah. Zim, lepas sekolah kau buat apa Zim? Lepas sekolah Lepas sekolah kerja part time. Kerja part time. Pasal langsung belajar? Ada, ikut sambung. Dulu kita susah tak nak pilih study macam mana? Subjek apa ke? Dulu masa zaman generation kita, dia ada satu sistem yang dipanggil parents choice. Parents choice. Oh, maksudnya parents pilihkan untuk Dia tengok kita kat rumah hari-hari kan. So dia cakap, okay, you ambil ni, you ambil ni. During that time, parents, some parents dia tak ada exposure banyak sangat. So dia limit to macam famous punya job, apa position macam doktor ke apa semua. But I think nowadays the industry has expand bigger and macam-macam. betul kan? Macam job scope yang ada sekarang kan. So dia boleh cari kejayaan apa yang dia orang nak within their fingertips. Apa dia nak cari senang. Macam you nak jadi doktor, apa you nak kena buat? Apa you nak jadi seorang designer, nak jadi seorang ahli kimia? Ada ahli kimia? Ada ahli kimia, kemis, kerja-kerja lab. Kerja lab. Tiba-tiba ada pula sekolah. Yes. Tiba-tiba ada pula sekolah muncul. Context related yang kita bawa dengan guest kita hari ni. Okay. Selamat datang sekolah. Selamat datang ke Otak Jam. Okay, sama-sama jam hari ni. Thank you jemput kita orang tim Pelangi. Thank you for coming. Okay, kita ada Ulfa dan juga Even. Okay, you guys pada sekolah kan? Okay, bukan sekolah. Sekolah. LA sekolah. So you guys dah berada kat Malaysia around 1 year and a half. 1 year. One year Less than ke? a year, almost. Tapi Almost a year. Oh, still quite new juga. Quite new, tapi surprisingly kita punya pengguna dekat website pun dah cecah 200 lebih ribu. Wow. So okay, tu maksudnya there's a, kita nampaklah data tu, maksudnya memang ada student yang memang sebenarnya tak tahu diorang nak pilih apa selepas belajar. So sekolah ni sebenarnya adalah satu inisiatif yang kata je from NGO NGO is free, di mana you guys as student, parents ke apa boleh tengok kalau nak jadi seorang ahli muzik apa? Boleh ahli muzik. Ahli muzik ada. Ahli muzik ada. Okey, jadi Ahli muzik. kita jadi ahli muzik. Kita jadi ahli muzik pun, ahli muzik dah tahu dah macam mana nak pergi ke arah ahli muzik, dah tahu nak ambil study apa. Also ada beasiswa pun ada betul kan? You guys ada. Beasiswa pun ada. Dulu kita nak cari beasiswa susah tau. Kita cuma ada Memang kena cari sendiri kan. Dulu jam statement. JPA, MARA, PTPTN. Itu je. Atau apa, tapi every state ada dia punya apa, dia punya macam anak Selangor apa semua tu kan. Beasiswa dia kan. Itu saja. Now sekolah almost a year kan. So when is the titik permulaan sekolah and why was it first initiated? Kita start my boss lah. Okay, nama dia Maha. Dia start sebab dia sendiri pun rasa macam salah. Tadi sebab kita rasa memang student, dia tak boleh jadi apa yang dia tak tahu. Dan dunia sekarang macam tadilah dia cakap, dunia sekarang berkembang dengan pesat, banyak sangat benda kat luar sana tu, tapi macam mana kita nak jadi bridge? Tapi itulah, sebab kita nampak memang ada gap dekat dalam industri, dan kita faham student especially masa SPM tak ada orang yang bimbing dia orang untuk kerjaya. Lepas SPM, dia orang di-expect untuk buat sangat banyak keputusan dan benda-benda yang penting, pilihan yang penting. Tapi tak ada orang yang nak bantu dia orang. Selain daripada yang biasalah ibu bapa dan makcik-makcik, pakcik-pakcik. Dan sekolah pun dulu ada macam apa, I rasa semua orang ada macam kalau untuk student SPM, every time nak dekat SPM dia akan ada workshop. Macam workshop atau seminar ke untuk explain benda-benda macam ni kan, tapi tak banyak kan. Tak banyak. Dan kita tahu yang kat sekolah banyak info tentang universiti, matrik semua benda tu, tapi maklumat kerjaya tu tak dia start kat situ je lah. Start kat situ. Dia Betul macam kan? laluan pendidikan ada, tapi
informasi tentang kejaya tak ada. I think betul. Ini memang kena dengan apa soalan yang dia bagi ni. Saya baca sekejap Saya otak jam, saya pelajar tingkatan 5 dan saya akan ambil SPM. Tapi makin dekat dengan exam, makin saya rasa tertekan. Bukan sebab belajar je, tapi sebab saya langsung tak tahu nak pilih laluan apa selepas habis sekolah. Saya tak pasti saya minat apa. Kadang rasa nak ambil bisnes, kadang rasa nak ambil kerja je dulu. Ada juga saya rasa nak sambung belajar seni, tapi nanti family cakap bidang tu susah nak cari kerja. Mungkin dia tak tahulah ada path tu kan. Tapi bila kawan-kawan sembang pasal universiti, matrix, asasi, diploma, saya diam je. Dalam hati rasa takut sebab saya masih kosong. Saya tak tahu nak buat apa, belajar apa atau kerja apa satu hari nanti. Tak tahu nak start mana satu ni actually common thing yang kalau student, kita jumpa student pun memang diorang ni ke tu, selalu diorang tak tahu. So first bagi kita dekat sekolah memang ambil masa untuk explore dan understand yourself lah. Faham diri sendiri dulu. You have assessment lah. Kita ada beberapa cara dekat sekolah pun ada, tapi secara in real life-nya banyak benda yang kita boleh buat. Contohnya macam cuba beberapa benda dan kita tengok sama ada kita suka ataupun tak benda tu. So kita be more intentional lah. Maksudnya kita memang contoh kita buat buku nota and then kita tengok, okay, kalau aku buat benda sini aku macam ni, kalau aku buat something business macam ni, something macam tu lah. Tapi cara lain untuk kita faham diri kita adalah kita tengok macam sekarang kan semua follow ramai influencer dekat social media atau apa kan. So kita tengok dalam kita punya influencer yang kita tengok tu, apa yang kita suka pasal dia. Apa yang kita suka pasal dia, kita take note. Mungkin aku suka dia punya cara dia layan orang baik, ataupun mungkin aku suka dia punya kekayaan dia, something like that, tak tahulah kan. So setiap orang punya definisi tu berbeza. So macam kita dekat sekolah pun, tapi kita boleh expand this further later lah kot. Dekat sekolah pun kita ada macam-macam cara untuk tolong student lah. Awak ni student. You nak share tak macam mana you tahu you minat seni? Sebab memang sekarang I rasa sebab I kenal you memang tahu dari kecil seni tu memang kuat. Kenapa? Apa yang you buat? Macam you je bukan. Sorry saya bercakap. Memang dulu kalau one of the decision making masa kita sekolah is ikut kawan. Betul tak? Betul. Dia ikut parents, ikut kawan, dua tu je. I ada story ni. Okay, sorry saya mencelah. Dia ikut kawan, kalau kita try benda tu, lepas kita bagi conclusion kita suka ke tak ke apa, it's okay. Ni dia go all the way kan. All along tak tahu apa benda preferences suka ke tak. Okay, so soalan you tadi apa tak jawab, tapi sila guys. Okay. Kamu minat seni? Nanti dia jawab. Jadi story personal saya lah. Okay, so dulu saya actually berasal dari Kedah. Okay, and then biasalah UPSR, PMR, SPM masa tu PMR ada lagi. Kita buat dia memang. Ada lagi kan. Nampak umur lah. Oi. Macam baru 29 dia dah. Kan dah PG3 tu. Jadi biasa, tapi masa tu I memang tak tanya parents pun tak tahu nak guide macam mana, apa kejayaan yang ada kat luar sana. Jadi course tu pun tak tahu nak ambil apa. Jadi memang tak explore lah kejaya langsung, tak fikir tentang in the future I nak buat apa. Kan? Jadi masuk A-levels, scholarship masuk A-levels. Masa even kat A-levels pun I tak explore kejaya. We just go. Just ikut. Jadi bila sampai masa untuk apply university, nak ambil course apa, saya lost lah. Guess apa I buat. Saya tengok kawan-kawan saya kat kelas. Apa majority course yang mereka ambil. Then you follow. Jadi masa tu saya ambil accounting and finance sebab majority ambil accounting and finance. Ada sikit ambil law, tapi I ikut yang majority lah. Yang kawan saya rasa okay, kalau mereka cakap boleh jadi accounting finance, dia nak, mungkin it's a safe choice lah. Macam tu. Sebab I memang tak faham tentang diri sendiri, tak tahu apa yang I nak buat in the future. Jadi ikut je. Masa universiti memang struggle sebab after first year memang dah tahu bila dah buat mendalam kan, accounting, buat finance dalam mendalam memang susah sebab minat tu tak ada. Memang susah kan. Sebab kita bukan ikut minat kita ikut minat kawan kan. Betul. Jadi memang kawan tu pun tak tahu dia minat ke ikut orang lain. Mungkin ikut. Actually every subject is memang susah, tapi once you dah ada minat, you rasa nak belajar,
it's jadi you punya push lah, you nak Correct, belajar you lah. akan motivated untuk belajar kalau you minat. Then you? Tak ada, jadi struggle gila. Tapi apa yang help me at that time, sebab uni I special sikit, dia bagi kalau 4 modul kan, satu modul boleh ambil course apa sahaja. Optional lah. Dia macam, but it's dia macam contribute juga untuk final marks, tapi dia boleh ambil macam bahasa, counselling, education stuff. And masa tu I macam minat. I slowly masa uni baru I need to find my interest. Jadi at that time I know actually education related stuff I suka. Macam tutoring, teaching semua tu. Jadi saya ambil course yang education related yang tu help saya untuk pass and to graduate. Additional macam elective subject lah. Jadi course-course tu luckily uni bagi. Boleh macam tu Ada certain uni boleh Oh, kot. Certain very specific. Uni macam biasa dia dah state lah. Macam every Bukan. sem dah state lah. Cuma you nak tambah boleh. Tapi ada core tu you kena ambil. Jadi Core tu memang ada kan. jadi imagine kalau tak ada macam subjek yang kelonggaran flexibility tu, memang susah nak graduate. Kalau susah nak graduate, can you imagine like ibu bapa, sebab I under scholarship kan, kena bayar ratusan ribu untuk bayar balik kalau tak graduate lah. Dulu susah nak cari scholarship. Dulu ikut masa I ikut result SPM. Pentingnya untuk student take time, ambil masa untuk explore diri. Tapi explore Self assessment lah. self discovery, Self-discovery. exploration. So lepas dia macam contoh dekat sekolah pun, kalau kita dah tahu kita minat apa, kita actually ada career quiz tau dekat kita punya website. Oh, ada career quiz dekat sekolah? Dekat sekolah ada, macam kita dah simple kan quiz Kerjaya. So dekat quiz Kerjaya ni, diorang macam kita beri beberapa aktiviti, dalam beberapa aktiviti tu pilih mana satu yang diorang suka. Is that interactive punya questions lah? Interaktif. So, Very simple. simple je. So tak payah rasa macam, kan kalau 16 personality, siapa pernah buat dia macam banyak soalan kan. Banyak sangat. Ingat tak Jarang buat. Ada pernah buat tapi jarang. So untuk budak-budak, untuk adik-adik SPM boleh membantu diorang sebab soalan sikit dan just pilih beberapa aktiviti. Di akhir aktiviti tu nanti kita akan bagi dia punya personality kerjaya lah. Macam awak ni, macam saya dapat berdarah seni. Boleh, kita dah bekerja boleh buat lagi? Boleh. Menariknya masa benda ni viral dekat Twitter last year, Ramai orang try. ramai orang dewasa try dan diorang cakap aku memang kerja ni tu, macam mana macam mana sekolah boleh dapat kejayaan Meaning they are in the right path lah. Dia punya kerja tu kan. Tapi lepas dapat personality kerjaya tu ada job matches, satu tadi tertinggal. Ada job matches lah. Ada beberapa, ada banyak macam pandangan kerjaya lah. suggestion lah apa Suggestion what they can explore for the career kan. Dia macam berdarah personality pertama dengan personality kedua, lepas tu gabungan tu boleh kerjaya-kerjaya apa yang ada yang sesuai. Macam berdarah seni campur budak perform. So kita punya result kerjaya tu pun semua kita anchor dengan personality budak-budak yang ada dekat sekolah lah, pelajar-pelajar dekat sekolah. Jadi ni memang one of the way macam mana sekolah boleh bantu boleh bantu all the students kat luar sana lah kan. Sekolah website boleh bantu pelajar kat luar sana lah kan. Betul. They make a better decision, they know what they want, self-discovery, self-assessment semua tu kan. But do you think that this is just from your punya perspektif lah, do you think that when they dapat result ni, diorang kena ikut 100% ataupun dia just as a guidance? Dia sebagai guidance sahaja. Jadi actually goal sekolah website adalah untuk macam, mungkin dulu you tahu 3-4 kerjaya, macam doktor, lawyer, polis. Sekarang you tahu Itu adalah kejaya. Ada option. Itu adalah kejaya template. Kejaya template. bila kita survey pun memang dari dulu masa time saya memang kerja tu, tapi sekarang pun sama. Sama juga. Dia waktu dia cikgu apa tu. sama. Tapi ada tambah satu macam influencer lah. Alah, itu lagi lah. Tambah Itu satu. template Gen Z. Template sekarang dia lah. ubah Kalau sikit dah. Dia tambah satu slot bawah Gen tu. Z Dulu yang parent punya sistem itulah tu template. Cikgu, cikgu, doktor, polis, askar. Doktor, lawyer. Itu standard dia Jadi kerja. dulu kalau tahu 4-5 kejaya, sekarang you tahu 20. Apa kejaya out there yang mungkin you boleh Explore, ya. mungkin you interested. Mungkin yang kerja-kerja template tu you rasa macam tak sesuai dengan you, jadi you tak nak sambung belajar. Tapi actually ada banyak kejaya out there yang ada laluan yang berbeza. Dan sekolah boleh bantulah tunjukkan jalan. Ada, jadi dalam website kita ada 150 lebih type of job. Oh, ini Malaysia.
yang ada lah yang macam even like leukemia like you say. Leukemia, chemist. UI UX designer, SEO specialist, semua benda-benda yang up and coming jobs pun High ada. demand punya job lah, job scope kan. Automotive technician kalau orang tu lebih hands on, dia nak buat automotive engineering pun ada. Dalam guide tu ada information tentang tugas kerja tu, apa dia dah bagi tu saya siap lah everything, apa job scope dia, apa semua job description, macam lebih kurang lah. Lepas tu ada macam laluan pendidikan to get there, gaji, apa macam mana gaji tu boleh berkembang, tangga gaji dia. So not only macam most job gaji dia tak static. Dia ada experience, you akan naik pangkat. Jadi ada tangga gaji dia. Jadi yang guide yang job guide tu yang kita buat, kita memang interview orang yang betul-betul dalam kerjaya tu. Okey, memang dapatkan sampel study lah daripada kita dapat apa yang you rasa student kena tahu. Editor ada editor? Ada. Editor ada. Oh. Editor ada, video editor pun ada. Video editor ada? Okey. Dua ada. Branding ada branding. Brand spesifik tak ada, designer ada lah. Designer ada. Tapi from designer you guys boleh jump to brand kan, you follow boleh. the brand. Lepas tu satu lagi benda yang nak cakap pasal panduan kerjaya kita ni, kita dah tackle benda-benda penting tapi kita simplifiedkan dia. So student tak rasa overwhelmed, tak rasa macam banyaknya benda, apa kena research. Kita dah ni benda penting yang patut kau tahu student. Kita letak TikTok video juga dalam. Sekolah ni free lah. Free. It's free. Website masuk free, then you just isi borang macam tu je. Best gila free. Tak payah isi borang juga. Tak isi borang. Terus buat je. Buat. Jadi kita test lah. Tapi yang nampak macam, I don't know, I mean your first initiative untuk sekolah website ni is to help student plan their career path, untuk buka mata diorang untuk nampak the options out there. Tapi from you punya explanation tadi, I baru nampak macam this could be macam boleh di-explore lagi untuk orang-orang yang dah bekerja tapi nak career change. Boleh macam tu? Okay, so Ada boleh lah. guna sebab dia free untuk semua. Tapi actually banyak bila you start kerja kan, you ada macam kenalan kan yang akan bagi tahu apa option, ada more in detail information lah. Jadi yang kita buat adalah untuk Student sebab dia tak ada exposure. Dia tak ada kenalan. Tapi orang yang dah kerja ada kenalan macam saya kenal Ufa, Amir, Azim kan. Kita boleh tanya. Tapi student dia tak ada orang yang macam tu untuk bantu dia. Jadi designer Ufa kita kan, dia akan cuba buat information dalam website tu simple untuk student. Oh yelah, Ufa yang buat UI UX semua tu kan for the website kan. Tapi kalau orang dewasa yang lost, yang rasa overwhelmed, boleh. Boleh. Kalau website. So kena ada focus group untuk orang yang dewasa. Tapi kalau you tengok kita punya design masih dia ya, friendly. Kita utamakan student sebab student adalah kita punya orang yang paling kita nak berjaya lah. You punya target is the student lah. Lepas tu sebenarnya dalam website kita tu macam tadi kita sebut macam nak explore minat berdasarkan aktiviti kan. Tapi student ramai juga yang tak tahu, still tak tahu kan. Dia kata susah, contoh susah nak pilih minat kat kerjaya tu. Satu lagi cara, kita ada beberapa cara lah, tapi satu lagi setiap orang ambil subjek kan. So kita boleh padankan subjek apa kat sekolah dia ambil ataupun yang dia suka kepada beberapa pekerjaan berkaitan lah. So subjek tu kita boleh ada banyak subjek, kita buat macam gamified sikit, tekan je subjek tu and then ada. Boleh cuba. Basically kita nak cakap kat student actually biologi bukan setakat doktor, ada banyak lagi. So diorang boleh guna sekolah punya website ni untuk jadi diorang punya proposal untuk debate dengan Bincang bukan debate, bincang. Apa? This is my result from sekolah. So let's discuss this further. Fight me. Tapi apa yang kita tahu, kalau macam if you dah ada discussion dengan parents, you dah decide both parties dah sesuai, kata okay lah you go for this one, nanti dia punya Indian pun dapat supportive family dan kerjaya pun lebih senang lah kan. Dia pun lagi suka kan. Parents pun tak pening kepala, okay anak aku dah ambil ni, biarlah dia. I mean the transition after SPM tu lagi smooth lah. Dia pun tak ada rasa tak sedar hati anak dia tak study apa kan. Kau tak tahu nak pilih apa lah. Aku dulu masa kalau lepas SPM kan kita nak isi ambil masuk college ambil course tu apa isi apa tu? UPU. CPU tu kat CPU kat bawah. UPU sorry. Tahu tak my last choice apa?
Kulineri tau. Aduh. Sampai dia Sebab tak tahu lah. Sebab I fikir macam Siapa? kadang I masak Kau kan. culinary lah Sai. Rumah I masak. Siap, Dia siap. kot culinary. Tunjuk kat my parents macam, you nak buat apa? Kan? Siapa yang nak benda ni? Tapi tu masa macam- tu lah. I mean, that is one of the situation that can happen if you don't really know apa yang you nak, apa so you main bedal kan. So luckily that parents choice system masa tu kick in, so tak kena buang. Kena buang the choices. So macam luckily for me it works lah, but it could be 1 out of 10 yang work kan. So di sekolah ni make the percentage untuk dia punya career choice tu yang betul a bit higher lah. Sekolah dah berada dekat almost 1 year lah kan dekat Malaysia. Jadi dah berbanyak student yang you guys dah tolong. Kalau if you based on dia punya sample tu lah. Almost 200,000. 200,000. 200,000. That one yang memang actively every month akan ada lah orang try lah. So every month kita average around 10-20,000 users. Uish. Every month. Ui. So it's a new user ke apa? New user. Wow. Returning sebab Returning kenapa? sometimes dia nak check balik dia punya Result. Oh, okay, Dia okay. nak check balik info tentang gaji tentang kerja tu. Okay, jadi untuk adik ni kita dah tahu dah memang sepatutnya kalau macam dia ada masalah, tak tahu nak pilih kerjaya mana ataupun lepas SPM, dia rasa dia dah ambil matrix tapi dia tak tahu nak after matrix dia nak buat apa. So they should try sekolah lah, betul? try sekolah untuk faham diri dan buat research. Research lah. Research Memang akan tentang membantulah student sebenarnya kan. Tapi actually masalah yang kita masa interview student dan semua tu kan, dia ada buat research kerjaya tapi bila dia nak graduate Terlalu lambat lah maksudnya. terlalu lambat. Oh maksudnya dia start study baru dia buat research. Bila I mean dia nak like graduate, dia nak cari nak kerja, graduate. suddenly kalut. Oh. Actually course ni boleh ke cari kerja? Kerja apa? I Dia nak tak, kerja. tak plan awal lah. Tapi memang banyak. I sendiri pun suka last minute kan, benda last minute tapi yang ni memang ada impact yang untuk masa depan you. Jadi yang kami nak cakap adalah nak advise murid-murid atau yang pelajar form 5 ni kan, anda boleh start dari awal. Kan jadi kalau you form 4, actually bukan terlalu awal lah. Form 4 kalau honeymoon year pun start. Honeymoon year? Banyak orang cakap. That's the thing That's the thing That's the thing honeymoon year. Dulu kan orang cakap form 4, tak tahulah. Ya ke? Sekarang Oh because tak ada sebab tak ada exam besar. Dia dah besar sebab dia lepas. Ya ke? Sekejap, tapi Masa struggle ke? Sama je. time tu PT3 pun Dah tak ada. sekarang PT3 pun dah tak ada. So, jadi Very- tak apa. Point tak apa dia. Point adalah Prepare awal. kena prepare awal. Jadi you start thinking, start researching, start explore. Jadi bila sampai dah habis SPM, sampai SPM dengan pilih apa laluan you nak buat, masa tu singkat tau. Banyak student yang kami interview memang rasa macam ada apa dia ambil je. Oh dapat apa ambil je. Macam culinary Culinary kan? tak je. Luckily ada orang stop ke macam mana lah. Tapi kalau memang minat boleh ambil tapi you kena make your decision based on information yang tepat. Based on minat. Jadi kalau you start awal, mana ada masa untuk buat semua tu sebelum ambil keputusan. Betul. Cost sebenarnya kalau kita decide pasal kerjaya ni lambat, actually agak besar lah. Sebab dia effect. Sebenarnya kalau kita terbalikkan kalau kita decide pasal kerjaya awal, explore kerjaya awal, sebenarnya dia effect gaji. Ada research OECD tu yang dia cakap sebenarnya kalau student start career exploration daripada masa dia pelajar, higher chances dia untuk gaji tinggi masa dia kerja nanti. Oh, kenapa? Macam mana? Tiga, dia buat research, ini adalah research antarabangsa lah across many country. Dia ikut student dari masa sekolah sampai dia dah dapat kerja. Jadi dia buat research, dia cakap kalau masa you teenager, pemuda, remaja kalau you Pemuda is okay. Okay, remaja. Research tu dia cakap kalau remaja you start thinking, you fikir tentang kerjaya, you start maybe experience sikit tentang kerjaya. Contohnya you cakap dengan kenalan yang mungkin anti tentang kerjaya dia, you start ambil competition, atau you explore kerjaya. Bila you adult nanti ada 3 benefit.
dia track tau orang yang betul-betul dari remaja hingga adult kan. 3 benefit, satu adalah kurang possibility dia menganggur. Oh, kalau dia buat research awal lah. Kalau you dah start fikir dengan berjaya masa remaja. Second adalah gaji tinggi yang Ufa cakap tadi. Yang ketiga adalah bila you buat kerja tu, apa sahaja kerja tu, you lebih satisfied. You happy. Sebab you dah ada insight apa yang nak buat kan. And also I think because you bila research tu you tahu okay this is yang macam yang cakap self discovery apa semua tu dia tahu yang dia pilih tu is the choice yang dia nak, yang dia minat kan. So I think sebab tu lah dia memang probability untuk dia menganggur tu kurang lah sebab dia will work hard for it kan. You dah plan awal. Mungkin you bila you plan, contohnya ada satu macam example lah saya boleh bagi untuk satu student. Dia memang nak jadi contoh bagi contoh kan, law. Okay, dia ada satu path, dia tak explore, dia tak tengok kerja-kerja lain. Jadi dia apply UPU law semua. And then benda yang course yang dia tak research, dia tak semua, suddenly semua tak dapat. Dia tak ada plan B. Oh, okay, dia plan everything is law. Lepas tu tak dapat. Dia tak nak yang lain. Sebab yang lain dia tak buat research. Actually dia tak ada sebab dia memang dia tak research banyak, dia nak law sahaja. Kalau dia semua tak dapat, dia macam clueless. Jadi dia kena pergilah universiti untuk merayu. Buat rayuan untuk apa sahaja. Oh, boleh buat rayuan uni? Boleh. Tapi dia case by case lah. Case by case lah. Susah lambat. Pergi uni untuk buat rayuan, send letter, pergi cakap Take time, consume everything sama. Masa tu memang dah last choice, ambil sajalah apa yang universiti tu bagi. Oh, tak bestnya. Jadi kalau you tak plan awal memang you akan hadapilah. Kalau dia guna dia plan awal, dia research awal, maybe dia tahu maybe dia ada minat ke arah lain yang dia boleh jadi backup plan. Itu belum lagi yang macam dah masuk medical school ke ataupun yang beratus ribu punya course and then turns up tiba-tiba nak drop out, tak suka kan. Lepas tu kena bayar balik berapa banyak. Banyak orang macam bila dia plan lepas SLPAF, laluan dia kan, dia pilih apa course yang I suka. Kan, jadi contoh business admin, mungkin I nak buat business, saya ambil business admin lah. Tapi kita nak cakap adalah mungkin cara tu tak berapa sesuai. Tak berapa praktikal lah. Sebab you kena plan dari goal you. Oh yeah, reverse back balik. Reverse balik. Contohnya you nak buat jadi business dev executive. Nak jadi macam company yang kerja kat company tapi you dalam team yang buat business. Macam mana nak dapat duit untuk company tu kan. You tengok apa yang dia nak actually kelayakan. Mungkin dia tak suruh ambil business admin. Mungkin dia nak finance. Mungkin dia nak psychology. Tak tahu. Jadi bukan pilih course based on apa yang you suka, the course sahaja, tapi you suka apa kerja yang sesuai, you tengok kelayakan dia nak apa, ambil course tu. Plan based on career, bukan plan based on course. Malamat akhir lah. Jadi banyak orang ambil business admin and then actually when they go out, kerja tu tak suruh pun ambil business admin. Ya, betul. So dalam sekolah punya website pun ada mention tak macam mana jadi influencer ke apa? Influencer, content creator. Content creator ada sebab banyak company sekarang ada jawatan content creator. Dia banyak artistic punya creativity. Tersenyum dia. So memang student kita galakkan untuk gunakan sekolah lah untuk learn back website. Tak ada app dah? Ada sebab belum lagi. bila kita interview student-student kan, Tak ada telefon. interesting tau. Dia macam storage tak cukup. Termasuk Storage tak cukup. Tak, website adalah the most accessible, yang paling semua orang tak perlu storage. Oh, mean like untuk download apps lah. Ada sekolah kalau you guys buat website pun tak buat app pun tak ada besar sangat kan. Tapi dia macam tambah satu bebanan. Okay, dia macam tiba-tiba terlekat kat situ kan. Ya, betul. And then some student dia memang complain lah bila interview, sebab kita interview student dia cakap, kalau download app macam susah sikit, sometimes nak storage lah apa benda. Jadi link, kalau website kan tak ada link, boleh share je link. Jadi sekarang banyak dalam WhatsApp ada banyak cikgu dia akan share kat students, dia akan share kat student, banyak group WhatsApp sekolah kelas kan. Letak link, dia tekan terus boleh access career quiz tu, yang subjek tu, boleh padanan subjek tu. Sebenarnya memang sekolah dia dibina rapat dengan pelajar. Kalau kita nak buat satu feature, satu benda subjek quiz tadi kan kita sebut kan, sebenarnya padanan yang subjek kerjaya tu pun
kita sebenarnya banyak turun padang. Okey, bagi option ni student nak M1. Okey, pada apa feedback student? Sebenarnya memang suara student tu banyaklah dalam pembinaan sekolah. Jadi bila kita buat workshop kat sekolah, satu sekolah bila Perak, kat Perak kita pergi. Yang barunya Kita Pergi lepas tu Ufa dia akan letak mahjong paper, dia akan Ah. draw macam konsep design ni untuk student explore konsep macam ni, macam ada satu konsep tentang kantin, pilih makanan, yang ni pilih library, buku. Yang ni pilih macam you punya tempat kerja kan, tempat belajar. Jadi student akan vote. Vote dia vote, kita guna tu kita design. Tapi tu satu sekolah. Lepas habis satu sekolah tu, okey, kita dah buat game makanan dengan game yang kedua lah. Lepas tu kita pergi dengan student, next group student, dengan student adab juga Raj kan, kita minta dia orang test dia bagi feedback. Feedback saya cakap ni susah tak faham, kenapa tak boleh klik Kalau student tak faham, maksudnya it's on us, kena simplify kan. kita simplify kan. It's a good thing lah level sekolah sekarang ni. Kalau dulu tak ada sekolah. Betul. Memang saya ada fun fact nak share. Okey, fun fact. Kenapa saya Lambat fun fact saya share. Fun fact kesan awal. Saya share awal tapi this time lambat sikit keluar. Kesan awal. Dan habis apa keluar? Kenapa I think sekolah is very good timing and good initiative yang to start to help students. Sebab fun fact, daripada rekod KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, lebih 300,000 student yang tak mahu sambung belajar kan, dan daripada 2020 35.6, 2021 naik sampai 2022 72.1%. Salah satu faktor yang driving untuk diorang tak mahu sambung belajar ni juga satu perspektif terhadap pengajian tinggi higher education tak menjamin pekerjaan yang baik, mungkin sebab dia tak tahu exposure yang ada kan, Tak tahu kerja apa. So I think memang sekolah is in the right moment lah untuk tolong diorang to plan their career, yang show them macam dekat luar sana there are a lot of option. The job scope is expanding bigger and bigger every time kan. There's a lot of high demand positions out there that they are being created, yang baru, benda-benda baru kat luar sana kan. AI is creating a lot of job opportunity also. Sebenarnya kan. Kalau student suka macam yang lebih teknikal, yang hands on job kan, yang guna tangan untuk bina benda, ada juga Yes. job yang ada kat Malaysia yang boleh buat, yang boleh belajar. Jadi dia tentang kemahiran, you kena ada kemahiran supaya boleh dapat cari kerja next time. So bila kita cakap pasal self-discovery nak tengok diri kita minat apa tu, tak semestinya minat kerja apa, minat ciri-ciri kerja tu pun boleh. Maksudnya macam you cakap tadi lah, Ifil cakap tadi, sama ada minat indoor ke, dia minat aircon ke, kerjaan tu pun boleh. Driving factor juga. Minat kerja yang It's how you orang. fit in lah, you fit to the career based on you punya personality you. Macam ni. Kerana tak tahu, dia cakap okay, saya minat ni science, saya pilih science je. Padahal dia tahu dia ada personality dia yang boleh fit into other career choice kan. Menarik. Kan. Jadi I think we know that in the end apa yang inisiatif sekolah ni sangat membantulah student kan. Maybe in future maybe sekolah dengan Pelangi boleh work together ke kan. boleh. We work together ke I kan. mean, if you look at dia punya the flow kan, Pelangi is being with the student during their time before SPM. Sekolah is waiting for them after SPM. Macam Dia dah standby lah. Betul. Ola ada standby lah. I know the character. I know the character sekolah. Kan. Lepas lagi ada sekolah. Ai, boleh. Lepas Pelangi Ada ada sekolah. sekolah. Okay. Lepas sekolah ada sekolah. Alright, we want thank you so much sekolah datang hari ni. Okay, ambil masa sedikit berkongsi dengan kita semua, berkongsi dengan para audience kita tentang apa yang students boleh lakukan kalau mereka rasa stuck, tak tahu nak buat selepas SPM atau before SPM. Paling awal adalah Form 4. Form 4, Form 3. Form 3 pun dah boleh start kan? Boleh. Dah boleh apply kerjaya. Free. Just pergi. buat Ini je. satu mindset yang student tak banyak terapkan dalam diorang. So it's better for you to know what your punya choices after sekolah kan. I mean, yelah kita kat sekolah kadang main study dengan kawan-kawan. So dia punya mindset ni tak jarang diterapkan daripada early stage kan. You just need to rasa ingin tahu tu kena kuat sikit. Start awal. Mungkin mak saudara kerja ni, tanya tentang kejayaan buat apa. betul. Macam tu, reach out untuk cikgu. Ada tak orang buat kerja ni? Sebab Form 3 dah pilih elektif. Oh iyalah. Tahun. Oh ya. So bagus fikir awal. Form 5 masa
pendek sangat. Jadi kalau macam sekolah kat luar sana jemput sekolah, macam mana? Dia nak kena contact you guys ke macam nak jemput ke atau macam mana? Macam nak buka booth ke, roadshow ke atau apa? Ke atau you guys akan propose kepada sekolah? Kita tengah ada macam kolaborasi lah dengan kaunselor. Tapi yang kita ikut DPN. Memang kena ikut, I know. Memang kena ikut kementerian. I know. Kita tengah Kita memang ada buat relationship lah dengan dia. Jadi kalau kita ada macam program-program upcoming, kita akan launch. Jap ni Kita lah. akan bagi tahu. Tapi sekarang ada banyak sekolah dia jemput tapi kami tak ada kapasiti sebab tim kami kecil kan. Kami tak boleh pergi semua sekolah. Jadi kita tengah fikir cara untuk sampai sekolah di seluruh Malaysia tapi dengan cara yang lebih strategik lah. Jadi yang tu kita kita dah launch program tu, kita akan bagi tahu. So anything boleh follow kita di social media untuk kita punya update lah. Sekolah.my. Sekolah.my. SCHOLA.my. So dia ada karakter kuning kan, Ola kan? Ya, betul. So kalau dia orang nak access the website untuk buat quiz tu kan, boleh tengok dekat social media. Ke dia nak Research kan? Kalau nak pergi website terus di Google sekolah SCHOLA nanti dia keluar. The first one kan? The first one. Oh, actually the first ranking kot nama orang. Oh, perasan Ya, ranking. of Terima course, kasih. kita kena check dulu. Check sebab kita nak jemput ni biar yang ada credibility lah. Yang ranking first. Even though you guys still 1 year je tu, but you guys dah achieve banyak lah sebenarnya. So congratulations to you guys lah. Terima kasih. Okay, thank you so much datang hari ni. So lagi kita akan bawa you guys pergi ke kita punya kilang Excited. kilang buku, Ya, kita pun ada warehouse. a few internal punya programs juga. Macam Pembaru Buku Pelangi. Kita bring students to tengok macam mana bookmaking process. Sebab kita macam Daripada awal sampai habis. we have the whole ecosystem in our compound lah. Macam kita daripada planning, editing, graphics, and then printing, printing, warehouse. Sebelum everything is here. masuk ke warehouse tu, after warehouse tu buku tu akan distribute ke satu Malaysia lah. Kita pergi ke satu Malaysia dan juga termasuk ke China pun ada. Kita supply dekat Sabah Sarawak pun ada, Indonesia pun ada, Thailand pun ada. Asyik Pelangi bukan di Serius lah. iya, Pelangi ada Pelangi Thailand, ada Pelangi Indonesia. Wow. So kita dah expand sebenarnya. We know say we are local yang supply di luar juga. Faham. Memang excited lah nak tahu apa kerja-kerja yang ada kat Pelangi. Apa type of department ada. Banyak department. Sebenarnya proses buat buku ni dia melibatkan banyak department, banyak orang, banyak factor lah. Jadi that's why ada banyak ketua department lah. Before buku naskah tu dikeluarkan, manuskrip tu dikeluarkan, memang kena melalui banyak-banyak orang lah. Kalau tak datang memang tak tahu. Okay. Maybe in the future kan, kalau you guys macam nak bagi sekolah tu lebih macam mana nak bagi lebih senang nak capai ke student, maybe sekolah boleh buat collaborate dengan Pelangi. We have a Pelangi sekolah ke, dan we put the QR everything apa semua dalam buku kita. Jadi every book tu kita masuk, you guys akan dapat opportunity untuk expose to them that you guys can didedahkan yang apa sekolah ada ni. Actually kita pernah fikir idea macam tu lah. Kita buat pamphlet macam kertas macam ni kan. Selit dalam buku. Selit dalam buku sebab kita ada macam yang padanan subjek ke kerjaya. So kalau buku tu buku Contohnya buku BM. What are your Kalau dia options? scan, dia ada kerjaya tentang BM contohnya. Is it initiative? Kita pernah fikir. Nanti kita discuss. Okay. Di record Okay, tak apa, it's okay. Alright, again, thank you so much datang hari ni. Thank you Ulfa, So much insight lah. So much insight. thank you Azim, dan thank you to myself. Thank you so much. Alright, everyone, jangan lupa untuk stay tune. Kita akan ada banyak lagi topik lain selepas ini. Dan kita tak perlu nantilah kita cerita lah tu. So, until next time, ini cerita real. Inspirasi ideal. Lama tak buat. Okay. Ini cerita real. Inspirasi ideal. Terima kasih semua. Bye. Bye. Bye.